Ngumuk nih kadang lepas masak Zara buat. Kalau Zara malas, nah, tengok juga kalau macam dah berminyak sangat, kena juga mengemuk. Hai sahabat semua, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat ujung minggu, Johor cuti kan. Hari Senin Johor cuti, ni nak kerja, tak ke mana cuti-cuti kita duduk rumah, kita kan apa yang tertangguh ni, ngemuk ni, ikut mood, kalau rajin, tahu malas ya Masya Allah. Saya tahu nak cakap kalau mood malas tu dah datang. Bagi dia kering kejap baru Zara pasang kapet Zara yang dah basuh tu. Baru masak lagi nih, Zara baru masak sarapan je pagi tadi, sarapan itu misuk. Pagi-pagi Zara dah buatkan misuk untuk anak Zara. Tinggal masak untuk tengah hari je. Ngemuk pun dah berpeluh-peluh. Masya Allah. Ini dah kering, baru boleh pasang kapet. Siap, Zara nak bunga beras. Nak masak. Zara punya. Apa kau ambil? Ada barang apa? Ada dua barang kan? Ada barang apa nih? Ada lagi barang lah. Ada lagi dua tak? Coba tengok sana. Suami Zara order apa tu dekat Shopee Food Shopee Food kan Great Food. Entah. Dekat Lotus setiap bulan ada offer. Memang tunggu-tunggu saat kalau offer. Dapat beli satu free satu. Tengok. Saya ada dua lagi barang. Tadi cakap ada beli. Ada lagi barang lain tak? Dia ambil es krim. Beli satu free satu. Mana tak dia suami Zara terakhir. Memang tiap bulan dia tunggu. Kikek. Tiap bulan peti ais Zara memang penuh je dengan es krim. Beli satu free satu. Kata ada barang, ada sabun mandi lagi tadi. Ke barang tak ada. Sabun mandi kok tak ada. Jangan simpan dulu sama es krim. Peti ais Zara penuh. Tarik masuk peti ais tadi. Simpan peti ais. Susun betul-betul tau. Mana masukkan bereh. Ini nak kena letak bawah ini berat. Barang Zara dah berapa hari tak masak, 2 hari ke? Sabtu Ahad Zara tak masak, pergi open house ya baru batu muka. Tak berapa 2 hari malam tadilah baru hari ini baru nak masak. Dah boleh. Cantik pula guni dia. Dia boleh buat tanam sayur kan. Tak sayur apa. Nyam-nyam 10 kilo. Nak masak apa hari ni? Zara nak masak. Dia masak 3. 2,5. Dia cakap tak cukup pula sampai petang. Makan 3 cup. Suami Zara kalau kerja pun sempat lagi dia nak order-order. Hari tu dia tunggu 24 hari bulan. Mungkin tak ada kok rasa, mungkin dia fikir rugi agaknya. Lotus buat free, beli satu free satu kan. Tak tahu hari ni berapa bulan? 30 hari bulan. 30 ke 28 tak berapa bulan hari ni. Hari Senin 28. Saya tahu dia buat offer hari ni. Apalagi suami Zara. Tak muat ke? Sekejap.
Ini boleh muat dia nih ya. Bawa sini satu lagi. Mana lagi? Dah. Dan nih. Ini ambil barang nih. Buat Nama nak masak lagi. Ya kalau udah tengah hari udah pukul 11 ya. Zara tak masak lagi. Tapi dia orang kenyang. Zara masak lambat sedikit. Apa? Masak nasi. Ya tengah hari dah. Masak nasi dulu. Nasi udah masak, nanti baru masak lauk. Zara ambil sayur jap. Ambil sayur. Nah. Oh. Panas, Kak. Karena bendi, tak banyak bendi nih. Nak serai. Ya Allah. Akak nak pakai sekarang ke? Nak pakai sekarang? Akak nak ambil sendiri. Akak nak berapa batang serai? Hah? 2. Allah. Oh. Allah. Bendi ini ada kan? Udah nak mati ya tuh kaca panjang. Sakit kaki. Nah. Apa? Sakit kaki. Kena basuh tuh, apa tuh? Malam basuh kapet tuh terpancing kaki deh. Basuh kapet pakai water jet. Nak ambil tinggi, dia nak mati dah. Dia nak ambil sayur. Hah? Sawi akak nak pacoy. Pacoy macam dah Zara dah nak tanam baru kan nih. Dah tak berapa cantik kan, dah tak. Tu Zara nak petik. Nak sawi tak? Kakak. Akak nak sawi? Pacoy. Ayo pacoy. Akak nak? Nak. Banyak kan? Nak. Zara tak masakkan sawi. Zara nak tanam baru. Buat sawi pakcoy sos tiram tu kan? Sedap. Tak ada Zara sekarang masak sup sayur ke apa pakai ni je. Yalah. Kan? Pakcoy sedap. Masak mi sup Zara sekarang ambil sini. Zara tanam baru dah tak cantik. Cuaca pun panas dia lain macam. Ya. Ini tengah panas ambil. Ini biar dia keluar ke biji je. Malam dah ambil dah. Kaca panjang. Panas nih, Masya Allah. Pukul 11 memang dekat belakang tuh memang panas, di tengah memuncak. Zara ambil pacoy, Zara dapat petik habis. Dia pun dah tak besar, kurang baja kan. Bendi dapat bagi jiran tak nak pula. Ada 5 batang ni, celuh, simpan besok-besok ke. Nak masak asam pedas ke esok lusa kan. Zara nak settlekan ni. Apa nama ni? Pakcoy, hari ni kita nak masak pakcoy tiram. Sos tiram. Basuh dulu je. Zara nak mana Zara punya. Masak pakcoy apa nama ni? Pakcoy. Bawa pakcoy bawang putih. Pilih pakcoy dia halus-halus. Jenis daun yang halus kan. Boleh buat sekali makan. Cuaca pula panas dia macam, Masya Allah. Dia nak tanam baru. Tunggu umur rajin 2-3 hari ni. Dan nak masak dulu. Bawang. Ambil bawang putih, bawang merah. Cara masak sardin dulu. Hari ni menu-menu simple je. Dango dah makan ayam. Rumah tu buka makan ayam.
nasi impit. Hari Sabtu rumah tu buka berapa rumah Zara pergi. Macam-macam nasi jagung, nasi apa. Hari tu makan Zara makan laksa Johor, sedapnya. Akan tak puas pula. Tu rasa macam bila rajin nanti Zara nak buat juga laksa Johor. Sedap. Zara jarang buat laksa Johor. Sekali pergi open house makan laksa Johor. Rasa macam tak cukup. Senang. Ambil telur, masak telur 2 biji, masak sarden. Minum simple je kita hari ni. Tarik botan. Saya nak masak dulu, dah lambat. Kuali baru pakai yang ni, tak pakai kuali. Sarden dulu, sarden ni cepat. Minyak banyak, antara tumis bersimple je. Janji anak Zara makan. Zara kenyang, tak tahulah apa ya kenyang pagi tadi. Zara dah makan mie dah. Maka sekali makan mie sup pun dah kenyang. Masak kemau merah apa putih halia. Dia guna tomato sebiji je untuk buat masam-masam. Kalau ada belimbing bulu sedap lagi sedap Ada belimbing bulu. Zara masuk simple je. Zara tak biasa kalau Zara rajin Zara goreng dulu apa tu ikan sarden ni Zara tak berapa rajin. Masak yang bersimple je. Bismillah. Minum sampai ke malam. Masukkan. Nak berkuah sikit. Masukkan sos tiram sikit. Masukkan cili padi, Zara tak patahkan. Zara masukkan tomato. Masukkan air asam jawa. Dah siap. Simple je menu hari ni. Bagi dia masak kejap, masukkan kicap. Bagi dia warna gelap sikit. Dah siap, sesuaikan rasa. Garam cukup rasa. Sikit je. Dah siap. Macam gini pun dah sedap dah menu anak-anak Zara. Jam lidah Zara nak celurkan kejap. Celur sekejap je. Bagi dia rayu sekejap. Oh, panas. Dah layu, kita angkat dia kejap. Tak banyak pun dia bila dia dah tu kan. Boleh dah buat sekali makan. Ini minyak dah panas, Zara nak masukkan bawang putih. Kita bagi bau harum bawang putih. Kita bagi dia sampai kuning-kuning saja. Oh, Masya Allah. Keluar ke separuh, nak tabur atas sayur nanti kan. Ini kita tumis, kita nak masukkan air. Masukkan sos tiram. Masukkan minyak bijan sikit. Berwangi macam jual kat kedai. Masukkan tepung jagung sikit. Masukkan cukup rasa sikit, sesuai ke rasa dia. Garam sikit, garam ni tak masin. Macam kurang sos tiram pula tambahin. Dah boleh masak. Matikan api. Taburkan bawang putih. Ini garing. Bau dia pun dah sedap. Dah siap. Pakai sos tiram. Bukan apa ni? Bawang lada sulah sikit. Sebelah ni Zara nak masukkan sarden ikan.
Ini minyak dah panas. Bismillah. Ya, 3 menu ni paling sedap. Macam ini pun dah mewah, dah syukur alhamdulillah. Apa tarik ambil nasi? Akif nak makan tak? Nak. Akif tarik ambil nasi ni. Tak ada. Sana. Di sini. Bawa. Nah, makan. Kakak belum nak makan Lapas ya? Mama kecil. Kenapa? Sekarang macam kenyang lagi. Kita makan dulu. Nak mata sayur sikit. Nah. Panas sayur. Panas. Apa makan apa? Makan baca doa dulu. Makan. Panas. Panas. Duduk betul-betul kaki. Dan nak makan nasi sejuk ni nak. Nasi sejuk. Tak nak. Duduk betul kaki. Nak telur. Jemput makan sebab semua dah tengah hari. Dah pukul 12. Sayur bawang putih. Panas tak? Ini warna kuning tu. Bawang putih. Apa tarik nak telur? Nak. Duduk. Nah. Ini. Baik. Ini nak kuah tu mah. Mana ada kuah? Tak ada. Macam mi sup tu. Tak ada, dah habis dah mi sup. Nanti mana-mana habiskan sup. Apa tarik nak sardin Kakak makan. Kakak tak nak makan biar dia lapar. Mesti lapar siap. Masih nak masak lagi. Lama. Ya. Kicap ni nak. Nanti saya lapar. Nak apa Matahari? Ikan masin? Yang kering. Kalau mata sayur ni je. Jemput makan sebab semua Lambat. Tapi Zara ada kenyang lagi sebenarnya. Ada mata sayur dia je. Dah lama tu buat sayur part tu. Jangan berkuah banjir sangat apa Mak. Bau dia sedap campur minyak bijan. Mama, tinggal tu. Tomato. Tomato ke? Sedap, tomato. Makan sedap. Tapi mana ada kau makan. Mana lepas juga dah. Apa ni? Apa tu? Taklah, pinggan tangan Mama tu kan. Mama. Itu Mama. Dah habis kejap dia. Aku masak. Okey tu. Kalau pelani. Panas ni Mama. Masih panas ni Mama. Itu pasal tu.